Yang kedua, ilmu mengatur syariah. Contoh ilmu syariah, hubungan sesama masyarakat. Sebab itu contohnya dalam skala yang tinggi, membangunkan metodologi seperti Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Kita contoh misal beginilah, kita ni di negara kita Malaysia, majoriti kita bermazhab Syafi'i. Kita bawa sekali penganut mazhab Syafi'i, Dr. Syafi'i ke sini. Kan? Dia sebut mazhab Syafi'i. Kita belajar macam mana cara sembahyangnya. Jadi dia semua tu mengatur tu. Mengatur. Zakatnya macam mana, cara pakainya macam mana, kita baliknya macam mana. Ini benda-benda yang asas semua. Sebab dalam Islam ni secara umum, ilmu tu dipecahkan kepada dua kelompok utama, iaitu fardu ain dan juga fardu kifayah. Hari ini kita maulah hebat kedua-dua bidang itu. Yang pertama fardu ain. Kena selesaikan dulu elemen fardu ain. Sembahyangnya contoh. As-salatu imaduddin. Sembahyang tiang agama. Contoh tuan-tuan, kita kena menginsafilah. Kita kat kampus kita ni besar. Kan? Kita selalu UiTM, staff kita ada kurang lebih tak salah saya dalam 19,000 lah. Lebih kurang macam tu. Pensyarahnya 9,000 lebih, yang non pensyarahnya 9,000 lebih. Katalah 19,000. Pelajarnya je disasarkan untuk diploma, degree itu 170,000. Untuk yang master dan juga sebagainya disasarkan 30,000. Ramai tu. Ya, mungkin ada antara kita yang jaga college. Ini sebagai contoh je. Kita jaga college. Misalkan sebab kita kerja di UiTM. Waktu subuh tu macam mana keadaan kat college-college yang kita jaga? Ni contoh ni dalam dunia UiTM. Kita tak cerita dunia orang lain tau. Kita cerita tentang dunia kita ni. Macam mana tengok? Waktu maghrib pula. Berapa besarnya pusat Islam tu, berapa saf yang ada solat kat situ? Berapa saf? Dapat 3 saf tu kira Johan lah tu kan? Macam mana? Jadi benda-benda ni kita nak tengok mengatur syariah tu dengan ada ilmu itu, maka kita faham, okey sembahyang fardu 5 kali sehari semalam. Dia tidak boleh 2 kali je, 2/5 gagal. 4/5 gagal, dia nak lulus mestilah 5/5. Kita tak macam periksa CGPA kita. 80% A, 75% A minus, 71 B plus macam sekarang kan. Untuk pensyarah sekarang kita sedang marking pelajar kan. 71 B minus, 75 A minus, 80 dan ke atas A. Kalau sembahyang dia tak terukur macam tu. 1 waktu C, dia tak. Dia kena 5 waktu sehari semalam.